Morning. Pagi ni kita sarapan dekat kedai Abang Mak. Tengok ada apa. Oh, ada nasi tupai. Ni nasi tupai ni tadi minta Abang ni tu belikan dulu. So dia borong sampai berapa dia borong ni? Saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan budak-budak ni tak makan nasi kerabu. Jadi dia orang makan nasi putih je lah, nasi lauk. Yo, Allah benjol kepala dia. Tu makan, mana nak makan rasa. sedap keleh, amo kulit putih, lemah lemuk gaya baik budi bahasa. Saya tak keleh, I nak duduk tak leh, hati dalam dada tak tahu nak kata. Tapi amo bila takutnya tak alaye, muka balik kawe sebuah sebiku. Macam ni lah rupa nasi tumpang. Dia panjang sebenarnya. Okey, sekarang kita dah habis sarapan. Kita menghala ke JT Kuala Besar. Kita orang nak buat apa hari ni? Nak buat apa kat JT ni? So korang tengok je lah dulu, okey? Okey, jumpa di sana. Hai. Okey, sekarang dah pukul 11.30. Oh tak, 11.40 macam tu. Okey, kita nak naik bot pergi ke... Sekarang kita berada di JT Kuala Besar. So ini depo parking lah. Ada orang jaga parking, so tak perlu risau sangat. Okay, and then kita nak ke JT tu. And then dia tanya tadi nak pergi Pulau Suri ke Pulau Suri Tanjung. Kita ni ingatkan ada satu je. Dia kata dua-dua tu floating market. So tadi tanya dia nak cakap apa kat JT. Dia kata cakap je nak pergi dua-dua. Oh, masuk sini je. Jom. Masuk celah ni je. Adik tidur ni. Itu je naik dia. Okay, jangan risau, dia banyak bot. Oh, dah ramai dah. Okay. Ada kat Kelantan ni. Dia macam asal boleh asal kau ada tempat jalan. Kau jalan je. Aku kena naik tu, bot tu. Boleh ke? Boleh? Pegang. Pegang. Sorang-sorang dulu. Dia duduk tak boleh. Okey, lepas tu ada ni pegang abang pula. Okey. Bapak pegang beg. Okey. Ya. Mana mabuknya? Ni kat akak ni. Jom. Ni abang kita ni. Datang sini cari abang ni dah. Boleh. Naik. Boleh yang? Dalam lagi. Duduk dalam lagi. Abang di mana? Suri Tanjung. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik kita kat mana? Wah, lucit. Ucik. Abang. Hai. Ya, okey. Woi, endah woi sebelah air ni. CP apa? Sebelah air je dia. Dekat je. Belanja bini ni.
Sampah dah. Mana nak turun ni? Sekarang kita dah naik daripada Deden sini. Jom. Daripada bot tu nak naik ke jeti Pulau Sri Tanjung. Oh, itu dia. Oops, sorry. Macam-macam ada dan ramai orang. Okay, ada fresh ikan bekuk. Wow. Ambil gambar. 360. RM10 ya. Promosi Merdeka. Okay. Jualan air. So kita macam terasa kita berada di Thailand ya. Wow, meriahnya bot dia. Wow. Ni baru betul ada air. Shit. Kita kenyang lagi kan. Terpusing lah. Untuk makan tu. Itu ada batik-batik tu, kita tengok yang craft tangan punya lah. Jom. Terbaik Deden, ke bawah. Wow. Jom kita cari sausage. Kat sana. Ya. Sausage. Nak sausage berapa? Seorang berapa? 2? 4 lah. Asingnya 2. Oh, mewarna. Pertandingan warna. Tujuan utama kita orang pergi pasar Siti Khadijah ni adalah sebab nak makan laksam. 2 tahun lepas kita orang ke pasar Siti Khadijah ni adalah memang untuk makan laksam juga. Masa tu abah yang bawa. So kita orang kena recall balik dan ingat balik kat mana kedai tu untuk dapatkan kedai yang sama dekat food court dia. Yang penting korang kena naik dekat bahagian zon Medan Selera. Lepas tu korang jalan macam dekat corner, korang akan jumpa Mac yang jual kuih manis-manis macam kuih tahi itik tu. Sini. Sini dia. Mana? Mana? Tak nampak tu. Tak nampak. Terima kasih. Masya Allah, sedap betul dengan rasa lemak dia yang pekat, wangi. Dia berlemak tapi tak muak dengan hidangan ulam-ulaman dia yang segar. Dengan rasa asli tradisional Pantai Timur. Tak tahulah, memang sedap lah. Memang favourite akulah. Udang besar. Besar muka you tau. Duduk sebelah. Tunggu sana. Jom. Udang. Sampai adik pas penuh.
Baba ni dia pergi order nasi goreng-goreng. Seorang je yang goreng kat sini. Kedai ujung tadi tu lah. Nampak biasa kan? Nampak macam biasa boleh dapat dekat Nilai Kelang kan? Tapi rasa dia luar biasa. Sebab air tangan purely from Kelantan. Panas lah. Nak. Cakap je tak rapat. Terempik. Itulah. Makan tengah dukung adik ni. Ramai betul orang jual muffin ni. Panas. So kita kena rasa lah. Sedap tak? Sedap. Kita orang ni bukannya makan banyak-banyak. So nak beli makanan nak rasa yang lain pun takut tak habis. Sedap yang banyak laksam dia. Laksam ke laksa? Laksa. Laksa. Tadi main cakap main siap macam tu lah yang dalam gambar tu. So main takut salah. Tu lah. Okay, kedai dia. Ni Zul ni cuti. Kedai laksa tu. Tu ha. Cik Yoh. Nampak Cik Yoh laksa. Ha, kat sana. Belah sana. Kedai dia comel je kat situ. First time rasa tadi. Sedap kan? Ikut saya makan. Dia order lagi. Action. Yang ni adalah muffin coklat. Kat semua kat mana-mana ada. Yang ni jarang. Sedap kan? Tambah lagi satu. Empat bungkus dia. Inilah yang aku cari. Habis macam mana tu? Lawa. Hak dekat Jeka tu lebih kurang tu lah. Apa ni Brunei. Design Brunei. Ni suka ni design Brunei. Ni aku suka Ni bawa ni. Comel tu. Tapi dah orang kita tengok dulu. Tapi rasa sikit ya rasa. Sampai-sampai. Dia tak pakai ni apa bunga tabur Bunga tabur pun ada. Ada bunga tabur. Bunga tabur. Kalau je kan. Kat dia dewasa dia. Budak ni tak ada sampai. Bajet berapa? Lepas tu hak mesing. Sekejap sekejap. Is it nice? Is it nice? Wah, ini nice ke apa? Kira tu. Sebab itu pun simple lah dia. Menurut pengalaman aku lah kan, harga dia sama je. Sebab harga emas kan mana boleh berubah pun. Cuma yang kurang itu adalah pada upah dia. So dekat upah tu murah sikit lah. Dan pada pendapat aku, design dia sangatlah old school. Mungkin mak-mak kita sukalah kot. Kalau aku lebih suka design yang trendy dan up to date. Kita orang dah keluar daripada pasar Siti Khadijah. Kat dalam tu sepanas-panas tidak. Tiba-tiba rasa macam nak hujan. Kat ada mendung kat depan kan. Lepas tu baba pula basuh kereta. Jangan. Ada air. Mana dik? Oh, apa tu dik? Dia belakang tu Dan. Apa tu? Ada air. Kita dekat mesin. Takut Mama tak suka sebab Mama teringat Final Destination. Okay, Korang nak balik bilik dulu, rehat, dan malam baru plan keluar pergi wakaf Cik Ye je lah. Dan sebelum balik rasanya nak singgah baby food dulu, cari makanan budak ni lagi. Sekarang kita nak keluar pergi cari makan malam. Kita orang ni tak boleh makan lewat-lewat sangat. Sebab dah biasa kalau kat rumah pun
Pukul 7 tu last lah paling lewat. Kalau tak kita orang semua masuk angin. So sekarang ni kita nak makan di Ban Suwarin. Ni kawan saya suggest dan kedai Thai. Yes, kiri. Oh, dapat tadi kamera pen Bapa kan? Ya. Bapa merembat semua tadi. Itulah. Punya kamera dah shot dah. Kan tadi aku cakap aku nak buat tunjuk korang kedai baby food kan. Dia dekat area sini je. Daripada hotel tu 1 minit, 2 minit je. Tom tam talapia, kerabu manggis, tom buah setul, yam kanom jin. Wow. Abang, suhun kaca. Oh, ini sedap oyster omelette lah. Oh, lama sedap. Kalau sampai pantai timur ni, korang wajib kena try diorang punya teh ais madu. Dia punya manis tu bukan daripada gula, tapi daripada madu. Mana ais kosong? Mana ais kosong? Macam ais krim vanilla. Yelah, memang. Dek. Tambah saya lagi. Nampak macam potong kaki kan? Tapi okey je manis dia. Lauk ikan ni adalah lauk signature dekat Ban Suwarin dan adik waiter tu yang recommendkan. So kita orang rasa memang sedap. Dia macam ada rasa masam-masam manis. Dia campur seafood. Pedas? Macam kerabu tak? Kan? Sedap. Masam-masam. Makannya lah. Makannya lah. Ada air. Ada masak. Boleh tak yang ambil? Ambil lah. Kenapa? Ikeba. Dah kita orang makan dekat Suwarin Jinda tadi. Now kita orang mendobi. Nak botol. Nak kencing ni. Nak botol. Sini ya. Sini. Okay, sekarang kita dah sampai di wakaf Cik Ye. Bapak cik ni ingat tak pakcik ni? Ya. Ayah rasa anak dia mesti dah besar Yud. Dulu anak dia kecil kan. Anak dia tak ada, dia tak nak ikut dah bapak dia. Okay, macam-macam ada jual ni. Kau nak cari produk-produk apa, tiba kau nak jadi orang kaya. Beli. Ni baju Merdeka cantik ke? Kalau sekolah Zeda ada pertandingan ni, dia boleh beli sekolah you. Cantik sekolah baby. Baju apa? Cik tengok sekolah ni. Tengok je. Okay, sekarang ni kita berada di wakaf Cik Ye. Tak tahu nak cari apa. Saya pun tak tahu nak cari apa, tapi dia dah buka tu. Michael Kors. Kenapa? Kau mencabul tau. Sekejap, ada cemit. Tudung glitter macam ni. Nampak RM25. Baik, sedekah. Cari t-shirt shirt. Sebab susah nak cari t-shirt macam ni kalau yang ori sebab aku dah masuk kedai tak ada saiz. So macam ni senang dan tahan lama. Pakai je lah. Benda pun nak pakai pergi sekolah. BBQ ni mana kan? Ni Pak Fred. Oh, ada perisa apa? Dia ada perasa. Nombor 1 kata Pak Fred. Nombor 2, 3, 4. Atuk lah nak belanja anak dia toy.
Mekah lah bah. I nak buat ni. I nak mainkan tapi I tak ada masa. I nak sangat main. Dia kenapa sampai 2? Wah, abang punya. Dah terjumpa mainan-mainan viral TikTok ni. Apa music dia tu? Apa tu? Apa tu? Wow. Sekarang dah pun pukul 11 malam. Budak-budak kena mandi, kemudian terus tidur. Okay? And then besok kita akan ke kuartet. Betul ke? Jadi kita nak pergi mana? Maya cantik lah. Weh! Samalah muka. Sama. Kecuali ada rambut tak ada rambut je. Macam mana ni? Barbershop baby fish. Nak breakfast. Ha? Dekat Backflip. Dekat dalam hotel ke? Backflip. Kalau tak letak je mama letak tu. Nice. Oh, ada orang. Alright, so kita dah sampai tempat breakfast. Ini tempat breakfast ni. Tak gaul kot. Tak ada ais kos. Bruh. Sini, try dia. Okay, sebelum kita balik, kita overview sikit kita punya hotel. Ni lobby dia. Lobby dia quite big. Dan situ ada reception. Dan terus ke lift. And kat sana lah. Okay. Now. Jom. Okay. Alright, kita pun dah breakfast. Kita tak dan lah nak breakfast dekat luar. Kalau kat luar boleh lah ke tempat-tempat viral kan. Tak, nak balik dah. Jom. Kita teruskan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Ini hari adalah hari ketiga ya. So kita akan ke Kuala Terengganu. Tapi perjalanan ni sebenarnya kita nak ke Kuantan. So kita patah balik lalu dalam sebab kita nak memilih untuk lalu pantai. So sekarang ni kita dah berada di sekitar Bacok. Bacok ni mana? Kelantan? Masih di Kelantan. Apa masuk kawasan rumah orang? Straight je. Betul. Aku ni daripada tadi jalan macam jalan kampung yang highway tu lah. Betul. Dah dipotong je jalan rumah orang ni. Cantik. Tapi apa-apa pun guys, stay tune. Kita akan berhenti makan apa tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Dalam satu mentos dekat dalam plastik. Nak satu apa? Satu mentos dalam plastik. Apa? Satu mentos dalam plastik. Toastman? Nanti tak ramai dalam toilet. Ha? Kalau berhenti tenggelam lagu slam ni. Kau cakap jangan bully ada lagu. Abang, duduk kat sini. Doreh lah. Sabar ula. Tempo dah penuh jadi mengamuk. Okey dah. Abang duduk sini depan dia. Kali nak ikut Jika mama je. kau rasa mati ini. Okay, so kita akan teruskan balik perjalanan untuk ke Kuantan insyaAllah.
So kita akan bergerak balik ke Kuantan. Papa tak nak berak? Alright, kita dah pun sampai di Kuantan dan kita lagi 4 minit ya. Kita tak jadi pun makan sata. Tak apalah, kita carilah kalau mana-mana ada. Garden. Ini simpang dia. Ini dia. Swiss Garden. Naik mana? Itu naik tangga ini atas. Oh, naik tangga. Turun sini nanti itu bellman antar bilik. Sana nak tunggu sini. Barang-barang turun sini. Oh. Nanti bellman antar bilik. Okay. So ini apa? So sekarang turun barang dulu lah. Oh, okay. Oi, dia punya hotel tu under construction. So kita pergi ke beg bakul tengah tu. Dia bagi ni luggage tag. So drop barang dekat situ and naik atas. So this is the coffee house, Blossom and reception. Naik ke atas. Wih, lawa gila lobby dia dah baru kan. Jangan main ni. Okay, kita punya card. Ni bilik kita. Wih, baik gila kafe dia. Oh my god, bestnya. Adik suka tak? Adik suka. Wah, best tak? Sekarang kita orang nak makan dulu sebab lapar. Kita makan dekat Garden Terrace. Wow. So cool. Bapa dia sudah melabuhkan punggung abangnya sibuk main. Yang si bayi ni kenapa panjat-panjat kaki kita? Kenapa panjat-panjat kaki kita ni? Mulai kau cuba. Boleh jadi mainan. Mana ada hidup Nak. Dulu tak apa, dia dah memang dah rosak. Wow. Buka air tak ada. Abang punya apa? Kari. Nah, dia. Ada sup. Ni ada sup. Wow. Try juga kan kepala 8437. Oh, ya. So sorry. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tak ada bathtub. Okey lah, tu kan ada swimming pool. Wow. Ih. Deden mana? Deden buat apa? Ha? Saya kunci lah sayang. Alok. Cuba dah buka ni. Oh gini loh. So dia ada fridge. Oh Dayan. Okay Dayan. Baju lagi ada apa? Sejadah. Slipper. Boleh bawa balik ni. Boleh mak. Masya Allah, berposak. Aku tertinggal tudung di dalam kereta. Ni tangga nak naik ke lobby.
Tengah edit pula dah. Tengah under construction. Tengah edit boleh. Selalu edit video cakap tengah edit. Ba okey ba? Okey. Penat. Kau penat. Yo. Kuat sikit ba. Apa-apa pun kasih. Mana Deden? Kita turun tangga situ je. Jom. Kita tak tahulah daripada parking tu boleh terus turun ke tidak. Cantik kan? Come on ba. You can do it. Dia punya kolam best. Ha? Situ ada kursi tak? Deden, come. Tak tahu. Hey, Deden. Deden, are you okay? You okay tak? Tengok, lutut sebelah. Okay. Yang kali jangan lari, Deden. Sabar je. Ha? Main ni, tapi Mama cari tempat duduk. Ya. Oh, ni tempat makan malam Wow, bestnya. Best tak korang hidup tepi pantai macam ni kan? Adik, jangan lari lagi. Masya Allah. Cantiknya. Oh, baba situ. Adik kat mana? Adik nak pijak Sam tak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. What is that, adik? Wow. Adik. Sukalah. Wow, adik. Wow. Jangan campak kat dia. Wow. Wah, abang. Best dia abang. Best dia tunggu air datang. Wow. Ai. No. Lagilah dia suka lah. Adik. Oi. Buat apa tu? Apa? Buat macam tu. Buat macam tu. Macam tu. Alah. Pasal dia. Ya. Ni muka dia. Kan? Muka dia yang pink tu. Ui. Tak, Ma.
dekat sana ada Dik. Kau nampak tak kat pokok tu? Ha, sebab dia orang nak bilas badan. Dah. Adik. Adik main apa tu? Bestnya. Wow. Abang adik best slide. Ayah nak pergi pantai. Tepi dia. Naik ni lah, Mama nak rekod. 2, 3. Ya Allah, ya Tuhan. Jom kita tour sekitar swimming pool. So this is the overview of the hotel kalau from the beach. The view from the beach. And the beach is over there. Abang tu tengah slide dengan dia. Ada pun kepala ekor. Apa tu, Dik? Sorry? Apa tu? Oh, this one is cucur sayur. Cucur sayur. Yeah. Ada apa lagi? Ada kari puff, kita ada goreng pisang, goreng lettuce, kepala ekor. Tu je. Hi. Good evening. Okey, kita berada di kawasan swimming pool lagi. Sebab apa? Sebab kita nak makan dekat luar yang bersebelahan dengan pantai. Kita book makan dekat situ tadi. Konsep dia buffet. Bawa. Jom kita makan. Wow. Pasir lah. Iyo, berpasir lagi. Tak apa, boleh basuh. Apa yang ada? Yummy. Wow. Sedapnya. Wow, it's the Merdeka. Merdeka. Ni, tu pinggan. Cik Goyeng. Ni depan ni apa? Ni apa? Ni deep fried fish fillet. Wow. Ada sata. Tapi terasa lah best ketat. Mama belum ambil nasi lagi yang. Sekejap lagi lah. Sedap ke aja makan tu? Ada lah Ya, ni aja. Betul. Panas rasa. Buat bising nanti ni. See? I got ice. Alright, just a little. Oh. Wow. Wow. Hai, jangan sipar-sipar. I tengok you ABC. And let's go.
Oh. Hilang ya. Kejap ambil sekali. Wow. Mantap. Okey Terbalik ya. Balik. Oi. Bahang terus tu. Dua. Atau. Ayo. Dah bawa minyak tanah dah tangan aku dah. Tak pasal-pasal. Wah. Jap, video. Oh, Dopi cantik. Oh. Okay, nice. Api tu jatuh kat memu. Yo. Mana bahang Api-api semua. Ya. Okey lah experience lah. Okay, bye. Kita nak check out. Sekarang pukul 10 dah. Okay, let's go. Oh, the best ni yogurt dia. Natural ambil satu. Mana blueberry ada? Tak ada. Kita ambil je strawberry. Unsalted, right? I ambil macam tomato chashuka apa dia, tapi dia bukan chashuka, tapi rasa macam chashuka je. And then mushroom pie. Sedap gila. Sausage dia sangat-sangat lembut. Menu breakfast dia tak macam typical menu dekat hotel-hotel yang ada kat Malaysia ni. Menu dia luar biasa, macam daripada Indian cuisine, Italy. Dia buat menu sendiri guys. Dia buat burger. Nampak ada orang buat ke? Nampak ada orang buat ke?